atau bekukan realiti hutang tu supaya dia tak berubah. What you resist, persist. So apa yang korang lawan, apa yang korang benci, apa yang korang judge sebagai buruk, korang sebenarnya tengah labuhkan sauh ataupun anchor pada garis masa negatif tu guys. Korang sendiri yang ikat diri korang pada masalah itu dengan emosi korang. Macam mana nak cabut balik anchor tu? Macam mana nak balik ke 0 point? Caranya guys, bukan dengan fikir positif secara paksa. Caranya adalah peneutralan. Bila ada benda buruk jadi atau ada perasaan takut datang, kau jangan lari, jangan lawan. Gunakan teknik neutralization melalui hati. Langkah dia macam ni guys. Pertama, berhenti labelkan kejadian tu sebagai buruk. Lihat sebagai data ataupun frekuensi semata-mata. Kedua guys, bawa perhatian korang ke tengah dada. Letak tangan kat sini kalau perlu. Tarik nafas dan bayangkan ada satu vacuum ataupun lubang hitam yang sangat tenang kat tengah jantung korang. Duduk semua perasaan takut atau marah tu masuk ke dalam vacuum jantung tadi. Sebut dalam hati, saya maafkan pengalaman ini. Saya neutralkan frekuensi ini. Saya kembali ke titik sifar. So bila korang maafkan dan tak lagi menghakimi, saat itulah guys, anchor tadi tercabut. So frekuensi korang akan automatik naik balik ke tahap asal. Guys, korang tak boleh ubah realiti kalau korang masih bergaduh dengan realiti sekarang. Korang kena neutral dulu. Bila korang dah kosong, barulah korang ada kuasa untuk memancarkan realiti baru. Fasa terakhir adalah proyeksi. Bila korang dah rasa tenang dan neutral kat 0 point ataupun titik sifar tadi, barulah korang tanam niat. Jangan minta, tapi pancarkan. Bayangkan diri korang macam projektor filem lah. Filem yang korang nak tengok kat skrin dunia luar tu, kena ada dalam projektor dunia dalam ni dulu guys. Korang tanamkan rasa knowingness, rasa tahu yang benda tu dah pun wujud dalam vacuum kuantum korang. Dan akhir sekali guys, kena ada action Tapi bukan tindakan yang penat tau atau hassle sampai sakit badan. Tak perlu tu. Tapi tindakan yang selari dengan frekuensi baru korang. Contohnya guys, kalau korang manifestasi nak jadi orang berjaya, lepas korang neutralkan diri tu buat satu tindakan kecil orang berjaya. Kemas rumah ke buat kerja dengan lebih teliti ke. Tindakan ni guys adalah infuser yang akan mengkristalkan tenaga tadi menjadi jirim fizikal tau. Kesimpulan dia guys, korang adalah arkitek kepada hologram hidup korang sendiri. So, berhenti jadi mangsa keadaan. Masuk ke 0 point korang neutralkan semua noise dan mula memancarkan realiti yang korang impikan. Ingat guys, dunia luar tu cuma cermin tau. Kalau nak cermin tu berubah, korang kena tukar apa yang ada kat depan cermin tu dulu. Guys, saya doakan korang semua berjaya akses 0 point korang hari ni.